Bukan main-main ibu bapa adik kakak. Sebab tu benda-benda lagu ni ya perlu ambo sengaja sebut ni kerana ada lagi dalam masyarakat kita kampung. Hak orang ngaji, hak orang reti tak apa. Tapi masyarakat kita kampung ada lagi yang duduk main buah ni. Buah tak apa belaka, buah serupa tuloyo. Main tak apa belaka, serupa tuloyo. Nak cari makan je belaka, nak kenyai perut je belaka. Ni buah-buah ya tubik dalam masyarakat. Padahal ulama dan baca kitab ni ulama ni dua orang yang mentafsirkan hadis mata arba'in Imam Nawawi ni Malaysia betul Haji Mari ni. Bukan orang Malaysia. Tapi apa dia sebut? Kerana hukum tu lagu tu. Takut bimbang-bimbang masuk dalam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ataupun dia sebut lagi contoh wakal intima'i ilal jama'ati yad'una tasawuf, ataupun bergabung diri dengan satu kumpulan, dengan satu jemaah yang dianya mendakwa ahli tasawuf wa yastahilluna tahawuni fi takalif syar'iyyah, tetapi dia merengek-rengekkan taklif syarak. Banyak orang yang mengaji ilmu hakikat, ilmu tarikat, akhir-akhir sekalinya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dia kena berdoa. Mengaji asalnya mengaji mengenal Allah. Kaji kena molek tak semaya bila duk minum teh kedah pun boleh semayang kat. Mana ayah ni nyata-nyata dah sesak barat. Sebab kita kena ingat ngukur kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang paling kenal Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dia digelar Habibullah. Sehingga sebahagian ulama kata kalau tidak kerana Muhammad bin Abdullah tu tak uat dunia ni. Dekatnya Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca dalam kisah Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi kita ni bukan setakat semaya jemaah, dia semaya sunat. Siapa bekok kaki, siapa apa nama ni, siapa bekok, siapa luka kaki. Siti Aisyah kata tak kabar ni tu apa dah kan dosa hak dulu, dosa hak ke dia mai yang buat gabriel gak banyak nak aku siapa bekok kaki. Nabi kata afala an akuna abdan syakura, tak leh kalau aku nak jadi hamba yang bersyukur. Data-data kita mengaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tarikat, mengenal Tuhan, kenal molek tak semaya lebih pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasa sunat. Tak saya kata puasa wajib, puasa sunat. Tak buka sampai 3 hari. Kita hok kenal Tuhan mengaji teh sikit, kenal Tuhan. Tu pun mengaji tok guru. Hok pakai kilat rusuk pusat jelu. Banyak dalam masyarakat kita ni. Dalam Malaysia ni baru ni kenyataan daripada kajian Malaysia ada 70 ajaran sesat dalam negara kita. Tak termasuk ajaran hak politik suku agama suku lagi tu, hak sesat ngerti. Hak politik suku agama suku pusat barat Putuloyo ya. Ni 70 bapak kita ni Allah ya Rabbi macam-macam. Kerana sandar. Dan sebab itulah benda-benda yang seumpama ni ibu bapa adik kakak, benda-benda yang seumpama ni kita kena tilik. Ni termasuk dalam bid'ah yang boleh bawa kepada kufur, yang boleh bawa kepada az-zaigh wa dalal. Yang terjemah az-zaigh wa dalal ni sesat barat. Bukan setakat makruh je, bukan setakat haram. Dan benda-benda yang seumpama ni kalau kita tak perhati, kalau kita tak mengaji, kita duduk berasa tak ada apa-apa. Hak tu yang timbul serupa tuloyo tu. Jadi inilah peranan kita ajak masyarakat supaya boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak lagi banyak insya-Allah. Lepas pada ni kita pakat dengan Tok Guru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fatahan qariba. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله تكبير